buat dah. Tak ada apa dah. Alik. Lorak. Ini banyak masalah kan. Dia kanai masalah. Kita jadi pal-pal. Kita berat dulu. Pesan orang. Orang yang kena tu lah. Tu dia nana. Apa dia ambil pekong ke apa kita? Gelah dengan men ni. Belah. Tapi kena lutut tak ada soga apa. Dia balas hutang tu biasa ya. Best lah benar. Tak ada apa ni. Tahu malu. Dia perempuan tu kan. Sebab tu Islam ayat. Kalau tuduk kita dia. Kalau dia kat busuk. Ada cikgu bagi penjelasan jumpa saya rumah kali. Lepas posting betul kali ni putih tu waktu ambil cerita saya rumah orang kita pun rumah. Ha. Bukan ni. Ada satu mampu. Ada iblis ni nak uji kita. Dia masuk Tuhan ke bini. Banyak dia. Lepas tu tak tahu. Lepas tu wali Tuhan uji ke mana? Mesti uji ke bini. Tak habis dah. Teknologi yang tak punya habis ni. Oh mati baru habis ujian. Selagi kita hidup lagi tak ada dia. Dia ujian ke lain pula depan hari. Betul. Baru ni minta orang kita 100,000. Kita kata mana ada 20,000. Dia nak Kijak dia nak rumah lah apa, nak sera, pakai sera. nak besar rumah, baik rumah. Lepas tu yang atas 10,000 ada. Di data 18,000 ada. Tak siapa dah. Dia tu gede lah. Kat kredit. Pakai itu dia sekeping. Tak siapa. Dia tertutup dia. Lepas tu nak ambil mana? Macam-macam dia. Tapi sebenarnya kita pergi jumpa orang kat kredit tu ada. Siapa dia nak pinjam? Adik-beradik pun dia pada KJL juga mustahak nak pakai BT. Betul. Tapi dia kata kalau cikgu nak pakai BT, jumpa dia isi barang. Jangan cikgu cocok dinding tu mak. Bunga tinggi dia. Lepas tu jenis mana? Dia personal loan. Personal. Tapi dia potong atas kad dia. Contohnya ambil 10,000 200 bulan bayar. Kita kata kita tak ada soal. Dia ajar dia kata baik aku boleh gaji je ke bayar. Bayar kad ni. Bayar dulu ni. Bayar dulu kad ni. Lepas tu contohnya dia ni gaji 25. Okey. Cikgu pergi shop ni awal lah 20 ke 21 ke. Jangan kelewat kat dia ni. Dia itu formulanya. Tak mesti sesuai dengan kita. Itu kita ajak bini kita. Yang mending ngaji dah belah ni. Ada lagi shopping ke? Betul. Pasal gunalah bagi kita mikat kita ke dia. Pasal tanya cara BT tu. Pergi beli kat PJT pasal tumbuh tu. Ya. Kita bayar ikon pun tadi, kita bayar guna kad. Rupanya ada cas lagi 30 ya. Dia kata, apa dia tahu? Osir ke tak apa rusak. Kalau ori 2,000 lebih. Dia kata pada Cina lah. Dia kata Asia lah. Tapi Asia pun dia sebab tu kadang-kadang ekor dia jadi dia tengah hari tak jadi. Kalau malam jadi. Berapa habis tu? Ada 1,930. Atau berada grup tu siapa dia nak merangkak ke apa boleh dah dekat 200. 200 tu. Dia meniwi dekat hampir 200 lah. 190 apa lah. Gaya-gaya gitu lah. Tak-apa. Banyak nampak lah betulnya, tapi banyak dia punya implikasinya kepada orang jumpa itu. Kalau tidak kita tak nyunggai. Saya cerita kalau cikgu 80 dia punya meter kan. Dia proses. Walaupun 80 dia tapi ada orang nak nyunggai. Itu 80 ya tak apa lah. Dia lampas dan Nasi kau pun 7 ya. 7 riyal kata. Tapi kalau tak mikir sekali bodoh-bodoh kalau cara panah, 7 riyal per meter. Kan? Dia punya pro kontra. Kata benda ni dia dari segi pengajian. Kalau dari segi hak lain-lain tu tak ada masalah. Sini dia membantu diri kita tu. Jadi tidaklah video kosong.
Kita ayat cukup dah. Bola masuk. Jadi tidak bertengah diri. Kalau buka panjang-panjang lagi tu kan boleh lagi. Jadi cukup tutup lagi. Selagi dia tu salah pembaik kata. Adli Zahari. Salah maksudnya? Dia nak bayar yuran program. Okey. Di scan QR kita. Auto jual. Minta klik. Kita tengah petai baru Tidak keluar. kata tak apalah dia masalah kan benda. Kita akan menyusul kita pula. Ya ada saya minta maaf juga. Kalau orang ada BT, tak ada biarlah. Kalau dia tak BT juga. Kita ada video juga. Tak ada BT kalau Sebab ada dia tak kisah. dia beli buku kita sekali ya, kita pasti tak beli. Oh, dah BT tu. Dah beli. Dia kata ada BT ni dia speak belakang. Bukanlah. Tapi kita dia lagi dulu kat mula jadi pula. Kat semula kita lah ada minta tak. Jadi gitu pula bagi kita tu. Dia pun tak ada gapo. Tak asalkan yang jujur tak say mana jujur. Banyak betul tak apa. Macam armai betul tu kita tendai dia lagi dulu. Sebabnya dia jeniskan kat lagu tu. Hari kata insyaAllah cikgu. Macam ni saya sapa sama cikgu tapi tak janji. Jadi kita mainlah ayat lagu tu kita tunggu juga dia. Kemah dah sebenarnya. Kemah dah tu. Dia kemah dah sebenarnya. Dia kemah tapi ayat tapi tak janji. Tiba-tiba dia tak mari. Kemarin tak koyak. Koyak. Dia royak, dia gini. Dia tak royak, dia pakai ayat tu je. Tak kemah. Ayat tu tak kemah. Kalau royak lagu lah memang lah. Tak ada masalah. Kita pakai gilai tunggu dia. Dia ayat dah tapi cikgu jangan tunggu. Tak janji ni. Apa mana kuat syarat dia punya benteng tu. Dia punya dia kemah dia. Syarat dia kemah dia. Dia macam apa Azamidin ajar bokar tu. Gitu juga. Kita tendai dia lagi dulu. InsyaAllah tu molek dah. Dia gini. Dia kata tengok je kalau dia saya pergi maju pemain ni. Tiba-tiba kita tunggu dia tak pergi. Sebab kita faham masalah dia, kita teriak balik ke dia. Gini. Demo kena faham demo ni rumah tak tua dan tak boleh ambil pasir. Tertua ni, pukul 10 tidur dah. Tak okey dah nak pergi tengah malam dah mau jumpa kawan. Lepas tu kita dah. Ada dia tak berani yang bagi. Nak minta tuan. Ada ke mau. Bukan sombong. Kalau sombong tu jangan apa kan? Kada dia tak tahu kau cara. Dia nak tubik. Lepas tu dia tubiknya tak bawa anak kecil. Patutnya dia kena royak ke bini dia. Saya malam ni abang nak tubik. Kalau boleh mak ayah anak kecil lah. Jadi dia nak minta tu jadi dari dua tak gama. Jadi dia rela tak mari. Sebenarnya dia ada majlis penting pun kepada dia tadi. Rumah ketua dia. Jadi kalau dia lepas majlis nak mari. Kalau dia lah. Jadi kalau kita orang kata gitunya kita jadi tunggu. Padahal dia ada dua dah. Sebenarnya dia ada dua tu benar tak jadi sebenarnya. Dia cuma planning saja. Lepas tu mengalah tu dia minta maaf. Sebab dia kali kedua dia buat gitu. Kita kata kita tadi nyanyi orang tak apalah dua kali kan. Kecuali lah dia tu duduk rumah ayah dia. Dia orang Negeri Sembilan. Sekali dia duduk rumah ayah dia janji kita dengar. Tu gagah dia. Jauh. Maknanya dia bawa lah nak baca dia rumah ayah dia kan. Rumah dia ke. Ni rumah tertua ni air segar. Nak balik tengah malam tertua kata gapo. Dah. Kita tahu pasal kita kadang-kadang kita jumpa orang kelik lambat. Bapak pagar ke apa. Kita akak pagar. Pagar kunci kita akak pagar. Tak geger. Gak gegernya sebelah rumah.
belah rumah tu tuknya retina. Ada pot darah retina. Ada pot darah retina. Kalau masa tu tunggu tahu tak? Tunggu dia ada pun lah. Pukul 10 malam tidur dah. Tua. Dan ni rumah sendiri tak ada apa. Tua tak pakai. Tua tak pakai ada tanya malam balik keluar. Ada semua orang tu dia tak kisah pun boleh nak pergi topik. Itu kadang-kadang kita jumpa orang kata lewat, kita jujur mai kita. It's okay bagi kita gelik macam tu. Malah nyusah. Selamat lah. Namanya ragai je. Baru ni mesyuarat berat lagi. Bisa pelanjar segera. Gusa tanya cikgu Herunisa tu. Cikgu tu baru pindah daripada SK pada Gala awal tahun ni. Ya. Lagu mana analisis PP di kelas awak? Kelas dia tu pandai pada kelas kita lah. Kali ikut sebenarnya ni tak ada kelas pandai kelas tak pandai. Sebab kita ada streaming. Dia tahu. Tapi dia streaming juga. Streaming saja lah. Cuma itu tukar lah. Kalau tak tahap 2 ni kelas pertama Al-Farabi, tahap 1 ni kelas pertama Al-Biruni. Jadi kelas dia tu TP 1 tak ada muda, kosong lah. TP 2 je bos orang. Jadi guru saya tanya kelas dia talar lah kita. Saya pelik lah kelas 2M ni. Tahun 2 ni, masih kira tahun 2. Dia kelas dia ni tak ada TP 1 TP 2. Dia soal kelas kita ni tak ada TP 1 TP 2. Dia tak jawab dia, kelas tak jawab kelas dia. Dia jawab dia ada seorang. Dia yaklah, dia ambil dah dia. Padahal lepas pada dia tu kita. Dia jawab dia. Jadi dia talak kita lah. Okey. Jadi belum sangat kita. Kita yang macam tadi kok. Boleh tanda 1 2. Orang yang itu. Jadi guru satu tu. Pak Gusa ni dia pernah ngajar SK Bihar. SK Bihar. Jadi SK Bihar ni dah ada lah orang asli kan. Tahu berapa. Kalau Inggeris dia tu pernah. Dia asli. Dia pernah tanda 1. Tapi PP di Gomusa Tu orang ni. Ejah awak 2. Tinggi tu lah tu. Jadi marah. Tinggi. 1 ni main sekolah boleh 1 dah. Kalau satu dah. Buka 2. Jadi kita wajib PMI sekolah kita tu, RBT tu. Dia tak ayak bagi apa, kita ayak dia. Kita tekar lah. Kata cik mari sekolah saya ni sebab ada cikgu tanda TP 1 TP 2 ni. Ya awak mana tahu? Ya saya daripada PH ni. Saya tahu lah benda ni tak ada. Kalau ada TP 1 TP 2, perempuan TP 3. Jadi betul lah. Sebab salah satunya sebab saya mari kini lah dia. Jadi tahu kita anda TP 1. Jadi kawan rakyat cerita ni lah. Saya bawa rakyat cerita ni ke Rusa. Rusa kata siapa dia nama Gawai. Saya ingat. Jadi masa tu tak ingat. Lepas pada tu baru ingat. Cik Rashidi. Dia bagi sekolah mana. Dia kata TP 1 ni contohnya Sepana. Panas, Sukudeba, Tuku. Tak kira budak tu tak ingat. Sebab TP 1 tahu. Okey, TP 2 pula tahu dah faham. Sukudeba tak berapa. Bola skru kan. Tuku katak. Katak raku. Cabut baku kau. Sepana ke mana? Bo ke apa kan? Tidak melibatkan baca. Mana budak pemulih tu. Awak kata 9 orang saya tak TV3 tu. Tidak melibatkan baca. Lepas tu Gusa takwil lah. Itu RBT ni masa geris. Saya kata sama pun. Dia rakyat tak boleh berlaku tak ada mana-mana. Kecuali budak tu tercak akal. Tak pun budak memang dia layak masuk di kekok. Baru boleh pergi satu kedua. Jadi aku bisa tanya kawan. Kalau budak tu tak lepas juga, kita nak main ke mana? Sekarang doktor lah.
Mana program Aurish Tapi benda ni jadi cikgu belah dua. Ada sokong kita, ada sokong dia. Sampai JPKM pun sokong dia. Gusar kata saya nak panggil pegawai lagi. Dulu. Aku ada patut dia makin ni dia satu standard apa boleh jadi dua standard dalam tu. Itulah kata. Kemungkinan lah. Sebab di antara kita duk Pahal dengan duk Kelantan, pegawai BPD tu dia lain. Sana macam itu tu turun ke bawah sampah. Sini macam mungkin orang balik kampus ni. Dia jadi pandang-pandang lah. Tak. Dia jadi zon selesa. Macam Denung. Orang negeri lain. Pahal ni bukan Pahal saja. Ini 9 pada Johor pada. Jadi orang Kelantan dia nak cerita lah. Jadi cara kerja dia lain. Kemah Pahal. Kemah Pahal. Walaupun dia negeri luar. PPD dia tu rumah. Sebab tu PPD Romping. Pengarah JPM Pahal tu bekas. Kerja di PPD Romping. Bekas pengetua SMK Panatarama, Cik Rosan. Dia duduk atas rumah kita dulu dekat kuarter tu. Lepas tu Ustaz Rozi ni pula. Dia ambil kit kita tu kan. Dia pada Romping dia nak ke JPM. JPM Pahal. Pahal tu juga pergi bayar dah. Satu tu tengah. Dua ni Pahal. Macam Linus. Benarnya PBD ni, TP ni dia rated daripada Linus ya. Jadi Linus ni kita uji budak, kita pelbagaikan instrumen. Tak. Biar budak tu boleh jawab. Tak. Kalau budak tu boleh jawab, kita last kali kita akan tunjuk jawapan ke budak. Lepas budak tu tunjuk lah. Tak pun kita salin di whiteboard, budak tu boleh salin balik. Kita beri jawapan, dia TP3, tahu, faham dan boleh buat dengan bimbingan guru. TP3. Jadi di tapah tu, guru satu pasal rumah. Birah kita cerita, dia tesa. Kita pun tanya dia lah, nak sepatah lah. Dia kata guru satu tapah, nak tunggu tengok. 27 hari. Dia TP1, TP2. Jadi PPD tunggu. Begitu kan PPD uji je. Bimbing budak. Boleh buat. Jadi boleh lepas. Harus 1, 2 tu. Kena lebih orang. 3 lah atas lah. 3 tu dulu. 1, 2 gagal. Jadi mapak je ketika apa we 1, 2. Anak dia. Selagi orang PPD, orang JPN jaga ketika. Budak ni cacat ke tak? Cukup baca Indra ke tak? Baca tahu ke apa? Boleh orang bisa 1, 2. Tapi kena sedia program intervensi. Mana dia kerja? Boleh. Cikgu sekolah Ristina, cikgu saya dia. Cikgu matematik. Dia nak pecah dah. 3 tahun dia ngelah dia ngajar tu je TP2 budak. Orang JPN dulu seluruh subjek matematik tu dia cek. Contohnya budak tu kata 5. Start pada kata 1 dia cek. Budak ni dia ikut. Rekod ada. Rekod ada. Jadi cikgu ni tinggal lain. Dia pecen dah. Hak duduk sekolah lah. Jadi kita ajak ke saing kita. Kalau kita ni 10 orang akan keluar. Kalau salah kau 10 orang TP1, TP2 siapa jadi masuk? Cikgu ada situ. Jenuh. Tak jawab. Jadi kuat pantau lah ni dia. Kuat pantau lah ni dia. Learning mungkinlah Gusar tu mungkin dia ada terima maklumat lain. Sebab tanya Ustaz Bakri, dia duduk alik Gusar. Dia duduk alik Gusar kawal. Mungkin sebab kes ni kot, ada satu kes. Kalau SIC ada biasa, sekolah menengah tak ada biasa. Salurai, ke sekolah ikut salurai kan. Kalau Semai 3 tu kau SMSI. Jadi apabila naik sekolah menengah, contohnya duduk kelas koh lah, kelas bandar. Tulis kat BIJSK tu, kalau ni ikut BIJSK kan,
budak ni cuma boleh baca ke apa ke. Tiba-tiba nak kata satu tak boleh baca. Matematik sipil tak ingat. Cikgu kalau kena nak tanda lain ni. Contohnya budak sekolah semai 3 contohnya dah. Kalau kita ada 10-15 orang. Budak tak boleh baca tapi cikgu buat dulu. PP dia PNG tu mula kalau dah. Kita tanya balik. Siapa? Tanya cikgu. Cikgu mana buat dulu ni? Macam mana awak tanda gini? Salah ni. Cikgu kalau mendengar apa komplain? Buruk. Ada dulu 3 butir sekolah kena. Apa ni? Dia sekolah mendengar salah ke sekolah kena? Dia macam berdoa kan. Dia ada pemeriksaan. Rubrik dia. Dia gini. Dia mengucap dia pun A dululah. Lepas tu mengucap pun tanda tapi dia pun A macam dia turun nama dulu. Jadi tapi tak ada orang pantau. Puan ni kan ni. Berat tu kan pantau pasti tumbuh. Lah ni dah kita tanda 3. Orang tak tingkat 3. 3 tu kira dulu. Jangan beli satu dulu. Tapi tinggi tak apa? Dia kita berbeza pendapat dengan Cik Rasidi pegawai JPM bagi RBT-nya. Dia kata dia setuju sebab dia mari pun dia ayat 1 2 tak boleh tanda. Kalau budak nama. Kita pun sama macam dia lah. Cuma kita ni tak aja budak Tipinai. Dia tanya kita, pasal apa awak cikgu nama? Awak tak boleh Tipinai. Tipinai ni cikgu dia boleh ganti kita. Dia boleh ngajar depan. Maknanya dalam tu kan dia tulis present, mempersembahkan. Dia kata tak semestinya kena present depan. Contohnya dia kata kalau kita pergi kerja khusus tugas sel, dia hantar balik ke kita tu dikira present juga. Macam kita hantar saya ke lecturer. Jadi saya pun tak betul lah sebab dia berkawan. Cuma saya hilang dengan dia di Penang lah. Mana dia kata ada budak layak bui di Penang, bui. Jangan takut dia. Saya macam saya belum ni tak bui. Di Penang tu tinggi sangat kita. Tinggi sangat. Betul kata ni lah. Kita kata hebat. Kita kata apa, nanti UJPN, nanti atas turun. Habis dia turun. Dia berjawab kita. Dia turun. Guru besar pula dia kata guru besar kita lah ni. Kalau tanda Tipinai ramai baru UJPN tu. Sampai 2 tahun tak ada. Jadi terbalik. Kita guru besar kita dengan JPN itu jadi terbalik. Apabila benda ni dibuka dalam musyawarah kan. Terbuka kan. Ramai orang tahu kan. Jadi marking tu dia akan lebih komen. Lepas tu kata cikgu hak tadi Indonesia tu talalah kita kan. Jadi kita cerita kalau cikgu Mahani ni daripada SK Kampus Sirih. Dia baru cikgu baru baru pindah. Dia kata sekolah saya kena Kampus Sirih. Apa? Tak ada seruah lah. Orang GPM lagi. Dia main turun. Boleh nyata. Betul lah. Indra tu kena orang cacat boleh lah. Orang tak cukup pakai Indra. So lagi akhir kena cikgu balik. Dia tahu awak sepanjang tahun awak ke dia. Naik ketua itu. Tak kira tak ada progres. Lepas tu nak tengok progres budak tu. Betul lah tu. Benda lah tu tak selalu keliru. Dia jelas dah kan. Tapi tak maklumat tak apa lagi. Siapa bagi beri makat ke cikgu kan. Bagi berusaha yang jadi kedekut kan. Dia beri kadang-kadang payah. Dia tak berani nak beri cemerlang. Dia rasa cikgu ni tak layak. Tak cemerlang lah. Padahal sedangkan sekolah lain yang cikgu besarnya lebih lembut-lembut. Orang dia kurang pada beri cemerlang. Lama cemerlang. Dia kira kroni dia. Macam kroni dia. Orang dia belakang. Orang dia. Jadi maknanya banyak guna gambar standard yang tidak telur. Patutnya orang ni layak dulu lah. Rumah 70 nak 90 tak berani. 90. Ada isu dah. Cikgu bimbingan kaunseling. SK Pasihat. SK bukan pasal kebahagiaan. Dia ni bulan daripada Tanah Merah ke kebahagiaan. Dia buat program sama. Baguslah cikgu asli ni. Lelaki dia kerja di Pajak Mahir. Pengurus apa gitu lah kawal.
Bolehnya 70 lebih. Lebih rendah. Kita mati. Rendah. Tanpa kau pengaruh. Pengaruh dulu. Datuk Tamrin. Cikgu tu ada masalah. Tak ada masalah. Jadi hak jenanda dia tu, GPK tu, dia kata dia silap bui makan. Silap bui makan kan, mula-mula dia tak ada. Sesak. Yang kedua tu dia tak sih. Yang kan 2 kali ni lah. Yang kedua tu dia tak sih. Lawa. Jadi bimbingan kaunseling ni kata tak pernah sama. Lawa. Memang dia nak bagi rendah tak saya. Jadilah sekali Datuk Zamri kata gini lah. Cikgu tu akan dikenakan penalti tu bakal secak. Hak GBK tu. Tapi awak kekal 75. Tak stay saya. Kita tak naik gaji lah. Tak naik gerik. Kita yang ke dia, kita sendiri berkena. Betul? Backing. Lepas tu dia tak hati lah sekali gini awak 80 lah. Awak boleh naik gerik. Lepas tu cikgu tu boleh balik lah. Balik tanah mai balik. Hikmah dia boleh tak boleh tanah mai. Hikmah daripada dia kena 70 lebih. Tapi dia naik 80 lah. 80 selesai bakar. 80 kita boleh selesai, dia boleh selesai. Fair lah. Dia tumbuh lah ni. Bila 80 ni kita masuk kelas, kita mengajar. Okey lah. Tak boleh. Dia sendiri pun tak kena. Ada lagi? Ada lagi? Saya pula tanya. Ada lagi? Kita di sekolah jadi sebagai cikgu sebelah kita tu, cikgu nak baca dah tak lepas. Selesai pun habisnya kumpulan di saya ada gitari. Jadi gitari nombor 2 lah. Jadi dia ni ada budak tak boleh baca, budak pemilih lah. TV3 2 orang. Sebab guru salam Rohana tu raya yang kita ada TV1, TV2. Dia ni cikgu situ. Cikgu main juga. Jadi di patu dia duduk senyap. Dia tak kata masuk dapur, tak beta tak dapur. Dia tahu dah. Dia tahu dah. Dia sirik dah. Dia confused, tak tahu nak ikut mana dia. Patah aku dia kata. Tapi biasalah tu kata. Mungkin nak gitu biasa. Dalam hijau biasa. Jelas lah walaupun dia tu kita pun tapi jelas lah. Ramai orang dapat rahmat. Padahal cikgu talak kita tu dia PhD, dia buat PhD juga dalam bidang matematik. UMK. Jadi dia tak bahagian kita dah. Biar ikut dia. Last kali lepas habis meeting tu dia minta urusan nak CRK esok ke hari Rabu. Batai kami MC pula. Hari kami mari, hari Rabu MC, hari Selasa CRK. Hari Senin peristiwa tu berlaku. Apa yang dia tak boleh apa? Dia gemuk kalau main nak bawa diri. Lepas tu dia jarang main sekolah. Ya. Bagus dia PhD dah nak PhD juga. Dia rasa dia tu tak nak habis. Kau ngerti dah. Jadi paper proposal dulu pada kita. Mungkin dia lalu sen 5, kita sen 4. Dia tengah balik data pada dia. Tanya dia bila nak habis masa baik-baik dulu lah. Belum pada kejadian. Dia tak tahu. Mungkinlah bertahun. Dia kalau part time biasa paling lama lah bertahun. Bertahun, puluh tahun. Buah. Jadi rutin kita tu semua. Kita ni sebab tamu PhD. Jadi kalah ni. Jadi dulu tu jadi. Dia kena adat dah lah. Tak pernah adat dah. Ya. Tak kena kehek. Ya. Tak siapa dia tu suruh tukar koh kau. Wah, dia tentu hukum mana balik kurang. Dan kita jaga mesti buat pendidikan tak kena benda lain. Ya betul dah tu. Sains kita mari bukan je fikir kita.
Dia pindah dulu Kelantan lah pada kita. Dia degree bahasa Melayu, master kepimpinan. Jadi nak buat PhD-nya tak buat lagi lah, sebab cara nak buat DMK kepimpinan lah. Lepas tu dia tengok kalau dia boleh pergi pun IIB ke Tiala. Dia buat presiden. Maknanya apabila dia sambung kepimpinan, master kepimpinan, PhD kepimpinan, nak minta biji tak boleh. Jadi ada di sana lah IIB. Dia dua. Kalau cikgu IBG ada apa? Macam kurikulum baru kan. Tak ada sains. Dia kembali kepada ala dan manusia. Dulu. Muka tak ilmu kejadian. Dulu ilmu kejadian. Ya. Ilmu kejadian, lepas tu baru ala manusia. Ilmu kejadian. Tapi rupanya ala manusia ni dalam tu ada juga geografi. Sebab dia main bentuk muka bumi kan. Dia sains juga tu, geografi tu. Sains dia, sudut sains. Kadang-kadang ada tajuk sains cakrawala kan. Jadi kalau dia ambil satu. Tidak semua geografi lah. Jadi sains kita ni dia mengajar di Takak. Dia Kuala Pilah. Dia kata dia nak pergi ke IPG jadi pensyarah. Dan ni dia sains satu. Dia tanya kita, jomlah jadi lecturer di UPSI kata. Dia pun tengok lecturer kita, ada berapa orang? 2 orang. Master tak minta? Master tak boleh, dia mula ni nak PhD, master ramah lah ni. Dulu ijazah boleh, masa saya dulu kan kalau nak boleh. Lecturer? Lecturer IPG ke lecturer U? Lecturer maktab. Dulu IPG lagi maktab. Dan ni lecturer U dia nak jadi. Dia minta nak naik juga kan? Dia tak si duduk di sekolah rendah lah. Kita kata apa lah, malah yang duduk situ. Kita duduk mikir pada aku jadi lecturer, duduk di Tanjung Malik. Baik aku jadi cikgu duduk Kota Baru. Betul. Gede macam tu. Banyak rezeki kemanfaat keluarga banyak. Betul. Jadi kita kalau kita tanya Malik, kita je lah contohnya. Anak-anak pun berterabur lah. Berterabur. Kalau jadi pensyarah IPG pun IPG bolehlah tolong anak-anak masuk IPG. Betul. Dia ada kota. Boleh kita semua dulu kan waktu ayat dia ada kota haji kan. Dia boleh beli siapa dia kata. Baru ni ke anak kita ke pergi interview IPG. Cikgu dia. Rupa-rupanya dekat taman kita tu tak ada 2-3 jakah ada pensyarah IPG. Kalau curi Dr. Azhar. Kalau dia kata ambil kota saya lah. Misalnya tu lah, kalau tak ada rezeki lah. Jadi lepas pada Abtar tutup dah baru baru timbul nama dia. Bukan tak ada rezeki. Tapi kita nak jumpa dengan dia. Tapi saya punya anak saya royak sekolah dia tu kan. Dia kata dia ada majlis dua orang anak cikgu dia tu boleh masuk IPG. Kata saya pun boleh tak. Kata anak cikgu 9A pun tak boleh. Dia ni tak tahu tanya apa. Tapi 2 orang boleh. Kata boleh. Yang gini benar interview tu. Dia ambil interview 5A pun layak dah. Minimum. Jadi dia tak tengok dah kerja SPM. Mu 10A ke, 9A ke, 5A pun. Dia tengok. Dia kalau 5A kita katalah 7 markah. 9A 8 markah. Kalau Dia reti nak ayat gini. Apabila interview ni dia kira kosong belakang. Mana persembahan kita dalam tu. Dia kira gitu. 5 milion tu layak belakang dah. Dia kira 5 tu semua layak. Layak. Okey sini ya. Sini dia kira pasal lain. Dia syarat tu boleh ubah. Maknanya sebab tu ada orang boleh 9A tak boleh. Ada 5A boleh IPG. Sebab dia lebih kot mungkin micro teaching dia, speech dia. Jadi ada kemah belakang. Ada kemah. Jadi kita nak jumpa Dr. Azhar ni tanya pasal kita tu. Kita terlepas nak minta tolong dia tu. So kita tanya Pak PhD. Sebab dia boleh doktor dah tu. Jadi kita baru asal dia. Dia pun jawab itu. Kali Melayu. Melayu itu lepas. Lepas. Dia lah tak Melayu. Melayu.
Oh, you got. Mana layu apa lepas you? Tak ada. Baru tak ada rezeki. Dia boleh minta lepas ni, dia mau. Dia lepas cemetery. Anak saya tu lebih umur juga. Dia ngaji UIA dulu. Setahun dia klik cuti tu, temu juga situ. Boleh. Dia lewat setahun. Anak ni kalau yang metrik setahun, puk dia sama IBG, dia tak kerja di 6 tahun. Dia kerja di 4 tahun. Jadi sama lah. Jadi sebab dia MAC dia D, metrik dia jadi 2 tahun. 2 tahun. Tahun pertama tu dia macam pecuba tahun kedua tu dia orang metrik ni orang strong setahun. Orang kurang sikit 2 tahun. Ukuran dia di MAC. MAC D 2 tahun. Kalau MAC C setahun. Tapi tak ada turun juga dah di metrik. Kan? Dia kira lemah MAC tu. Tuition. Maknanya dia ajar dulu. Dia tu tuition tambah. Tahun pertama tu dia ajar tuition. MAC ni kalau subjek wajib. Kalau bio dengan fizik tu dia pilihan. Dia ni metrik. Dalam metrik saya ajar. Saya ayat tu boleh nak kira juga MAC tu. Kalau MAC tu tinggi, kata MAC boleh rendah, kata boleh C ya. Bio dia A kamu semua. Tak boleh kita boleh tahu. Kalau MAC C, dia metrik jadi setahun. KSPN dia MAC D je lah. Dia jual ada soalan. 2 tahun ni kalau boleh. Dia salah formula. Tapi ada hikmah belakang. Lari puan Kita tahu lah. kita nak boleh nak menjadi cikgu lalu ni latih kepala. Kita nak memang gitu lah. Betul lah kita nak jalan selama. Sampai accountant pun tak ada kerja sekarang ni. AI ambil alih. AI ni masalah juga ni. Dia ganti orang. Banyak pekerjaan tak ada. Kiri ada. AI ada. Dia ganti tenaga manpower. Tengok dia. Ada cikgu kalau kita tu dia mana sekolah hakim buat cikgu orang lama sih kita kata jauh sekolah mana-mana pun dia hakim buat cikgu dia tak ingat keceroyak lah tu alasan dia nak buat banyak buat kabur umi dia terah dah tu kabur dah dia lama dah kan sebab PPD JPA hakim minta nama dengan dosa atau apa tu dosa yang nama ni Lepas paling tidak, kalau dia nak bincang dengan JBK, dia bincang. Kalau tak si bincang, dah, dia makan nama dia, 10 orang. Dosa ni power besar tu. Nak bawa? Dia boleh pegang. Alasan ni kata kalau dia bincang, bapa awak tak tahan dia lama. Saya terah sekolah. Kalau lepas dia, pecah lah. Boleh kuat. Hani ni banyak masalah lagi ni. Dia tak siap. Cuma JBK 1 ni, PKP ni, dia pelik dengan kita so. Mu ni, cikgu Nomen ni pun tak ada cuti, korang total. Kita tak bayar cuti. Lemah kita masuk sekolah kok, puas kat rumah. Kenapa orang tak tiba marah juga? Orang tak tiba marah? Ya. Dibagi dia memang tak berlagu dengan kita. Tapi dia maknanya ni, dia nak cari ikut RPH tak boleh. Sebab kita si awal. Lah ni dia nak teko apa paskat merah, tak boleh kita main awal. Jadi acak kan boleh nyok dia. Jadi nak tengok biasa cikgu masalah ni dia masalah cak kadir dia. Cuti kan? Tengok. Tak ada lubang. Tak ada lubang. Tahun ni baru sekali ke dua. Tak ada lubang. Tu pun si akhir tak ada lubang. Jadi jeng gitu. Orang kata masalah kok mana? Sekolah mai sama. Tu dia belak kan tu. Sekarang belak ke demo tu. Jadi kita tak ada. Orang macam orang hidup tika kita. Tu tak mai sekolah tak boleh. Tak sekolah tu ramai itu. Cikgu tu buat motor. Buat setahun dua nak gaji.
Hari tu memang ada orang cuti lah. MC lah, si Akir, bengkel sejuta lah. Temu janji klinik lah apa lah. Masa cikgu tak ada tu, ada rili jalan. Rili jalan tu dia ada. Rili jalan, kita pun masuk rili demo. Tapi hari Rabu ni, esok lusa. Kita kena pergi bengkel SMK pada kala. Bengkel 4 sekawai ke negara M. Madani ke dia. Yang kian tak anak sekolah, lepas tu kita pergi bengkel. Seperti di bawah jom ni. 3, 1, 2, 5 hari. Raya. Ya. Iya. Itu apa bateri lu? Kita nak laut kau ni.